Kerajaan Madani komited memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati Piala Dunia FIFA 2026 secara inklusif, sah dan menyeluruh. Bagi tujuan ini, kerajaan telah memutuskan supaya usaha sama dengan sektor swasta dijalin untuk memastikan penyiaran berkualiti tinggi serta sasaran capaian yang meluas. Justru, saya dengan sukacitanya mengumumkan penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia adalah Radio Television Malaysia, RTM, dan Unify TV. Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di pelbagai platform termasuk free-to-air melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Click dan Unify TV bagi memastikan akses yang menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Liputan menyeluruh merangkumi kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda. Ini memberikan kepelbagaian pilihan tontonan kepada peminat. Program Grandstand akan diterbitkan dari Angkasa Puri Kota Media dengan penyampaian utama dalam bahasa Melayu serta sebahagian dalam bahasa Inggeris. Perkembangan terkini juga akan dikongsikan melalui program Selamat Pagi Malaysia. Selain itu, acara tontonan umum akan dianjurkan di lokasi terpilih secara sederhana bagi meningkatkan keterlibatan para peminat. Beberapa penaja utama yang bersama dalam usaha ini telah dikenal pasti dan sedang dimuktamadkan dan akan diumum dalam masa terdekat. Kerajaan juga menegaskan kepentingan pematuhan terhadap peraturan anti cetak rompak bagi semua kandungan berkaitan kejohanan ini. Semua pihak disuruh untuk mainkan peranan secara bertanggungjawab dan tindakan penguatkuasaan akan terus diperkukuh terhadap sebarang pelanggaran. Kerajaan berharap agar Piala Dunia FIFA 2026 akan dapat menyatukan rakyat melalui semangat sukan dan kebersamaan. Bagi yang belum memuat turun RTM Click, sila muat turun aplikasi tersebut dari Google Play atau Apple Store sekarang.